dengan ada tu Japan. Saya pun tak tahu macam mana nak menang. Saya tak ada plan. Fight aje lah. Fight aje lah. Apa benda nak buat, takkan nak lari. Fight aje lah, lawan lah. Awak dalam industri bola sepak, awak akan kalah punya. Akan ada menang, akan ada kalah. Tetapi kalah hari ini, cuba lagi besok. Takkan kalah hari ini terus semua ingat kita ni macam seolah apa yang kita bina ni dah dimusnahkan. Ada orang cakap, apa tuanku rasa? Tuanku spend berjuta-juta untuk nak push ACLE tapi tak lepas kepada group stage ataupun last 16. Saya tak peduli. Kalau saya tak berjaya pada hari ini, saya akan cuba lagi tahun akan datang. Tak berjaya pada tahun itu, saya akan cuba lagi sampai kita dapat. Kita dalam competition industry. Berapa tahun Paris Saint-Germain tak menang Champions League? Ada dia orang berhenti projek mereka? Tak ada. Jadi kenapa kita nak berhentikan projek kita? Jangan kita cepat-cepat kecewa ataupun berputus asa. Cubalah sampai kita boleh. Mungkin tahun ni bukan tahun kita. Mungkin tahun depan tahun kita. Ataupun mungkin tahun selepas itu.